Bona Spa menawarkan banyak perkhidmatan menarik dan kaki tangan sedang menunggu tetamu pertama tiba dan menikmatinya dengan penuh semangat. Tepat pada masa itu, angin sepoi-sepoi bertiup masuk dan membawa permata hijau zamrud yang berkilau. Ketika cahaya ajaib menyinari permata itu, ia perlahan-lahan melayang ke udara dan berubah menjadi Hana yang cantik. Gaya hijau zamrudnya membuatnya kelihatan cerah, unik, dan menawan. Gadis Zamrud. Wow! Selamat datang ke Bona Spa. Bolehkah anda beri saya tiket VIP? Sebentar. Terima kasih. Sila datang ke sini. Semua orang pikir Hana sudah kelihatan sangat glamour, tetapi tetamu seterusnya kelihatan lebih mewah, berjalan dengan penuh keyakinan. Di permaidani merah dia cepat menarik perhatian semua orang, dan tetamu itu adalah Katie. Wow! Gadis Ruby. Hai, Katie. Hello, Hannah. Betul-betul kebetulan. Jom buat sama-sama. Saya mahu satu tiket VIP. Segera. Dua wanita, sila masuk ke dalam. Jom pergi. Lampu yang berkelip-kelip membuat semua orang merasa ingin tahu. Di luar spa, sebuah cakra terbang perak perlahan tiba dan bersinar dengan cahaya ajaib. Kemudian, dari sinar bercahaya itu, terus membuat kemunculan yang mengagumkan. Dari pakaian hingga aksesori, semua yang dipakainya kelihatan elegan dan menarik perhatian, membuat semua orang berhenti dan mengaguminya. Gadis brilian. Mawar. Hai, selamat datang. Hai, semua orang. Anda tiba tepat pada masanya. Mari kita lakukan bersama. Kita bertiga. Jangan tiket. Sama seperti rakan-rakan saya. Baiklah. Ini dia. Sila sambut 3 wanita kita ke dalam. Baiklah. Bahagian dalam spa kelihatan indah. Segala-galanya dihiasi dengan cara yang selesa dan elegan, mewujudkan rasa nyaman untuk sesiapa sahaja yang masuk. Sekarang, sila duduk, para wanita. Mari kita mulakan sihir perubahan anda. Okey. Baiklah, mari kita mulakan dengan penampilan baharu anda. Anggota kaki tangan mengeluarkan mesin khas dan mula memasukkan batu permata zamrud ke dalamnya. Tidak lama kemudian, mesin itu penuh dengan batu berkilauan. Dengan hanya satu tekan butang, mereka cepat berubah menjadi serbuk berkilauan yang cantik. Kaki tangan tersebut dengan berhati-hati memakai serbuk berkilauan pada wajah Hana. Sorotan hijau lembut mula bersinar, menjadikan wajahnya kelihatan cerah dan berseri. Wow! Satu pandangan solekan lengkap tidak lengkap tanpa gincu. Ia membuatkan bibir Hana kelihatan lebih cerah dan hidup. Sekarang dia hanya perlu beberapa hiasan comel untuk menjadikan wajahnya kelihatan lebih cantik dan menarik perhatian.
Perubahan diri anda selesai. Saya nampak sangat cantik. Ya, transformasi anda bermula sekarang. Permata rubi diletakkan ke dalam kotak minyak khas yang kelihatan sangat misteri. Tidak lama kemudian, kabus merah jambu terang mula merebak di udara. Ahli staf dengan lembut menggerakkan berus melalui kabus berwarna-warni dan dengan cepat mencipta serbuk solekan merah jambu rubi yang cantik. Dan itu sahaja. Anda sudah siap sepenuhnya. Pergi, lihatlah. Sangat cantik. Dan sekarang giliran anda, Tuan Putri. Kotak itu terbuka secara automatik, mendedahkan satu set lengkap alat solekan yang tersusun rapi dengan cara profesional. Tada! Anggota kaki tangan dengan lembut mencipta debu berkilauan yang berkilau daripada berlian. Zarah-zarah kecil yang bersinar ini terapung bersama angin sepoi-sepoi, berpusing di udara, dan perlahan-lahan turun di wajah Rose, mencipta kesan berkilauan yang cantik dan mempesona. Wah, awak nampak seperti seorang putri. Gembira anda menyukainya. Sekarang adalah masa untuk perubahan gaya rambut yang cantik. Jom kita mula. Seterusnya adalah langkah penggayaan rambut. Kaki tangan dengan lembut melepaskan rambut Hana dan mula mencipta gaya rambut yang baru. Mari kita lihat bagaimana indahnya hasil akhir nanti. 아무렇지 않은 듯 하지만 이 조용한 밤거리를 걸을 때 두근거림에 눈을 돌려 잠들지 못해 너와 있으면 Komelnya. 너무 짧은데 Selain itu, kaki tangan dengan mahir menambah batu permata zamrud berkilauan pada rambut Hana. Mereka mencipta sorotan cantik yang membuat gaya rambut kelihatan lebih menarik dan mengejutkan. Kamu berseri seperti impian hari ini. Tema gaya rambut yang benar-benar bersinar dan menonjol. Akan menjadi seperti yang anda inginkan. Sekarang giliran Katie. Dia berpeluang mencuba mesin penggayaan rambut moden. Tugasnya hanyalah duduk diam dan menunggu sementara mesin dengan teliti menjaga setiap langkah proses penggayaan rambut. Saya sangat gembira dengannya. Sungguh anggun, bukan? Kak, saya nak rambut saya secantik mereka. Okey, doki. Kini giliran Rose, dan setiap kali dia melangkah ke depan, tiada siapa dapat meneka apa yang akan berlaku seterusnya. Sebuah sfera istimewa dibawa oleh kaki tangan dan perlahan-lahan terapung ke udara. Ia memancarkan cahaya ke rambut Rose, mengubahnya menjadi karya seni yang mengagumkan. Wow! Saya tak percaya betapa bagusnya rupa ia. Dan sekarang mari kita tambah sedikit kelipan pada kuku anda. Hei, kamu berdua. Boleh tak saya pergi dulu? Okey. Reka bentuk mana yang anda ingin pilih? Hana mula membalik halaman satu persatu untuk mencari gaya yang dia suka. Selepas beberapa ketika, dia akhirnya menemui pilihan yang sempurna. Saya pilih warna hijau. Sudah tentu. Seperti yang anda minta.
menjadi sangat mudah dengan pen gaya kuku yang bersinar cahaya biru istimewa. Dengan sekali laluan lembut, kukunya cepat menjadi kemas dan cantik. Inilah yang saya mahukan. Saya sepenuhnya bersetuju dengan anda. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Masa anda untuk bersinar, wahai wanita. Warna apa yang menarik perhatian anda? Saya pilih yang ini. Okey. Anda sudah siap. Penampilan yang anggun. Senyuman awak menceritakan segalanya. Hai kakak. Boleh saya dapatkan kuku belian berkilau? Tolong. Oh, mari ke sini. Sila turunkan tangan anda sekarang. Sebaik sahaja Rose meletakkan tangannya di atas meja, kaki tangan memulakan mesin gaya kuku khas. Apabila ia mula berfungsi, sekumpulan artis kuku mini comel muncul dari dalam mesin dan cepat mula bekerja. Ia memberikan suasana gemerlapan diraja. Terima kasih. Saya sungguh menyukainya. Selamat tinggal. Set kuku anda sangat cantik, Rose. Yang awak punya juga nampak sangat cantik. Hai, wanita-wanitaku. Masa spa sudah selesai. Jom pergi untuk menikmati keajaiban masa teh. Ya, hebat. Hai kawan-kawan, sudah tiba masanya untuk berehat. Okey. Semoga anda semua menikmati hidangan yang sedap, puan-puan. Sila nikmati majlis ini. Cheers! Cheers! Ketiga-tiga gadis itu menikmati masa yang indah di spa. Sekarang mereka dengan gembira menikmati beberapa saat yang santai dan damai bersama.